Okay guys, Assalamualaikum. Kita nak pergi tukar tayar. So kita tukar tayar sebab kereta ni jalan hari-hari. So jalan hari-hari, nak beli yang baru pun bukan jalan jauh sangat. So for untuk kejadian, so kita try, kita pakai tayar second hand je. Jom. So dekat area Kuang ada banyak kedai tayar second hand, kedai tayar. Salah satu kedai yang aku nak pergi ni yang dekat dengan depan Cafe Manggis, berdekatan dengan Sate Kuang. Kita try lah situ ya. Okay, let's go. When you need a call, we know that you'll be there. Just for the stripes, the moons and stars. Cause we are proud that we were made in Malaysia. We gonna stand, we gonna shout. Jam pula petang ni. Bakso nasi dagang. Oh, pindah sini. Bagus. Okey, sudah sampai LBS kedai tayar. Tayar depan 14 175 14. Mana? 50 itu 70. Ini 50 70. 175 65 ni lah. 50 ni 70. Berapa dul depan? Dapat Bridgestone pun okey tak? Depan tu pakai Hankook. Viking tak nak. Ni Continental je. Ada sepasang. Ada sepasang kalau yang ni Continental ni. Ni ya. Mana? No. Sekejap Nak tengok tekut ada lubang. Tak ada lubang okey dah ni. Ada satu lubang kan? Bukan? Oh, yang buat tanpa dalam. Tanpa dalam. Ini cantik. Alamak, daya 18. Lama ni, 18. Tadi macam masih 20 tadi. Tahun berapa? Ambil yang kalau yang baru-baru sikit ada. 20. Ni dah bukan dah. Bukan lah, sini lah. Sini dengan sini. Toyo tayar pun okey tak? Hankook. Hankook. Boleh tak? Pas apa Hankook kat tu? Depan tu. Nak tengok tak ada ni je. Bekas tampal je.
Ni okey ni. Ni 224. Okey ni, baru sikit. Ni boleh ni, ekor ni satu boleh. Ada gengkok lain? Ada gengkok lain? Ada 2 biji tu lah. Dua dengan 24. Dua-dua dengan 24. Ada satu lagi, yang ni 24 ni. Ada? Yang ni okey, satu. Ada pasang ni, 24 ni, ni satu. Ini tadi perasan ada satu besi. Cuba cek. Oh, dia ada grade B, dia ada grade A. Faham. Ada tak dah? Cek ni, satu lagi, tengok, cek jap. Ni tak dalam tak besi ni? Ada satu besi, tak dalam kan? Tak dalam juga. Kalau tak ada dah, boleh lah. Yang bawah dah kicun. Yang ni lah. Tak dalam kot tu. Paku sengit. Paku tu. Raya. Tak dalam lah. Tak dia bang. Sekarang je kena lah tak. Yang ni tak belah kanan. Yang ni tak belah kiri lah. Elok. Elok kanan. Tapi yang belah kiri dah berbesi. Dah siap dawai dah. Ini grade B sebab saya ada tinggi sikit. Tapi still boleh pakai kan. Alah, Toyo tayu okey ni. Dapat satu tayar 2024 dengan 2022. Ini antara tempat yang selalu aku pergilah.
Yang ni tak belah kanan lah. Tayar second berapa mahal kan? Tayar second berapa sana motor? 20. Boleh lah. Ada kat tu 2 biji rumah. Jalan 11 kali. Dia baru ni tapi dia Lembut. lembut. Kena macam pintau ke apa kan. Ada cacing lah. Manjat pasal. Iyalah, main cacing bukan dia kalau jalan hari-hari. Kedai sama ke? Oh, ya. Rupanya geng tayar motor second pun ada geng. So lepas ni kita boleh beli pula tayar motor second untuk orang-orang. Oh, tayar motor buat juga. Kedai sama lah dulu. Oh, ya ke? Boleh kan? QR boleh, QR. Boleh. Ni kan? Berapa jadi bang? Berapa? 140 kan? 13. Nak scan? Okey, terima kasih ya. Jalan. Okey. Okey gang, so bolehlah 70 sebiji. Him. Okey. So sebiji 70, 2 biji jadi 140. Ngamlah. Bolehlah. Tadi dapat tayar Hankook 2024. Boleh lah. Satu lagi 2022 tadi. Boleh lah pakai. Tengoklah pada tahap penggunaan ni. Settle. Isi 40. Isi 40. So dapat 20 liter. So lagi 5 liter tu aku isi dalam botol. Untuk motor. Okey kan? Bye. Ciao. Itu sahaja. Cari video ni nak cari tayar murah. Tayar second hand banyak kat area Kuang ni. So tadi tu salah satu.